Carton nylon small shoulder bag in cozy grey. Sangat-sangat cantik. Material nylon ni dia bukan waterproof tapi water resistant. Besi nampak tak material? Sangat-sangat cantik. Ada Pimo logo. Yang ni shoulder bag tau Besi. Ini kalau Kak Ayah adjust dia paling pendek sekali. So contohlah kalau Kak Ayah pakai dia macam ni. Nampak tak? Sangat-sangat cantik bila pakai dia. And then Besi boleh adjust dia lagi. Boleh panjangkan lagi shoulder strap dia. Contoh kalau Kak Ayah macam buat dia tengah-tengah. So ni kalau Kak Ayah pakai dia, so dia macam dia panjang sikit. And then kita buat dia pakai paling panjang. Ni kalau Kak Ayah buat dia paling panjang. Okay, masih lagi boleh buat shoulder bag. Tak boleh nak buat dia cross body. Tak muat awak. Sebab dia main shoulder bag memang tak muat kalau Besi nak buat dia cross body. Melainkan okay, kalau macam anak-anak. Kalau anak-anak sebab dia kecil-kecil, comel-comel, boleh lah kot dia bagi cross body kan. Bag ni sangatlah ringan. And one of my favourite material ya, nylon ni awak. Yang ni kalau nak masuk long wallet tak ada masalah. Dalam dia ada satu zip compartment. So contohlah Kak Ayah masuk long wallet kan, boleh. And ada lagi space yang ada kita masuk handphone. Lepas tu kalau contohlah your partner nak tumpang kan, ada lagi ruang nak masuk foundation ke, lipstick ke, power bank ke, ada lagi ruang. Yang ni Besi kita masih lagi ada stok tapi ada satu warna sahaja. Okay, so kepada Besi yang mana berminat dengan Carton nylon small shoulder bag in cozy grey ni, boleh lagi sekarang dekat shop kita.